Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Okay, dengar semua ya. Dengar ke tak? Okay, thank you. Okay. Sebenarnya kita dah habis untuk, bukan habis sikit. Okay, thank you. Okay, sebenarnya kita dah hampir habis untuk linear law. Okay, tapi last week cikgu start ni. Cikgu cerita ni. Okay, untuk paper 2, okay, part 2 ni memang fokus pada okay, yang ini bila kita paper 2, you have to dua bentuk soalan. Satu yang bukan graf, yang bukan log. Ini bukan log. Sebab dia kata construct a table for the value of square root y. Ini cikgu padam. Ini last week ni. Okay. Cikgu juga bagi dekat you all skema dia. Sebab bila kata online ni kita susah nak ni, and one by one cikgu buat benda ni. Okay. Dia kan paper 1 dengan paper 2, kaedah dia sama je. You have to reduce from the equation. Kalau siapa yang masuk kelas cikgu, from the equation you have to reduce. Awak kena reduce lah. Kena change from the linear okay, from non-linear to linear form. Okay, macam mana cara nak change? Alright, ini yang last week punya bahan ya. Okay, kita ada, cikgu dah ajar untuk A ni, cikgu dah ajar. Untuk B pun cikgu dah ajar, plot. Okay, tapi untuk mencari the value of BA and then yang C tu. Right. Sekarang, sama macam pattern paper 1. You have to reduce non-linear to linear form. Okay, mana non-linear dia? Y equals to 9 over B squared. X plus A squared. Okay. Kalau kita tengok, bentuk dia agak mencabar. Tapi the clue dia, okay, dia nak, okay. Dia agak mencabar, nak change to nak reduce non-linear to linear form ni agak mencabar. Okay, the big Y awak, the big Y adalah ini. Plot square root Y. Okay, against the big X is a small x. Okay, the clue is there. The clue dia kat sini. Okay, clue dia kat sini Sekarang awak kena fikir ini from equation. Okay, siapa yang follow kan yang cikgu daripada awak pada last week, from equation. Macam mana nak reduce? Awak mesti pastikan. Okay, you have to make sure your big Y is a square root Y. And your big X equals to small x. Bila awak buat banyak kali, awak dah nampak dah. Macam mana yang ini kita nak jadikan dia square root Y. Okay, kalau nak jadi square root Y, sah-sahlah both side ni awak kena square root. Of course lah, sebelah kiri ni awak kena square root, sebelah kanan pun kena square root. Itu cara dia. Okay. So sebelah kiri awak settle lah. Adalah square root Y. Okay, tapi apa jadi pada sebelah kanan awak? Sebelah kanan awak ada 9 ni, nampak ni 9. Square root 9 equals to 3. Kita reduce sikit-sikit. So ini dapat 3. Okay, square root B squared. Of course lah dapat B. Awak belajar di lower form dulu. Okay, B squared. Square root itu adalah power of half. Kalau nak buat, kalau tak ada calculator boleh tengok macam tu. B square root B ini adalah B to the power of half. Okay, outside we have another power. Jadi macam ni lah. Ni B squared and then ini menjadi power half. Ini mendapat B. Okay, over B. Apa jadi yang ini pula? X plus A squared, awak square root. Okay, bila awak square root, sama case yang macam ni. Case macam ni. Okay, ada kuasa 2, ada square root, dapat balik diri dia. Dapatlah X plus A. So, ini adalah X plus A. Dia macam tu.
This is how to reduce. Sikit-sikit. Tak boleh buat one shot. Okay, kemahiran dia yang inilah. Ni kemahiran yang awak kena tahu. Ni. Jadi, okay. Dan kita buat sikit-sikit. Ini kita expand. Dapatlah 3/bx. Ini juga expand. 3a/b. Okay, under algebra, how to expand the bracket. Okay. Now awak pun bulatkan. Apa dia kata? Oh, the big square root y against x. The big y meaning square root y against x. Bulatkan. Banyak kali cikgu dah pesan. Bulatkan. Okay. Jangan nak cepat ya. Okay. Inilah big y awak. Similar dengan soalan. Inilah big x awak. Okay. Apa ni? So 3/b ini adalah gradient. Adalah m. Itu yang kita nak tahu tu. Okey, apa kat sini? 3a/b ini adalah the y-intercept. Okay, the y-intercept. Okay. Dapatlah daripada from the equation. Okey, lepas tu yang graph tadi kita dah dapat. Kita dah buat last week. Okey, sekarang. Ini cikgu dah ajar ni. Dah buat dah graph, dah cantik. Okay, ini pun kita dah dapat square root y seperti cikgu. Okay, apa dia? Inilah yang kita dapat. The big x dia, the gradient dia adalah 3/b. Nampak ni, 3/b. This is the gradient. Sama cikgu buat tadi lah. Okay, satu lagi, what is the c? C dia adalah 3a/b. Ni C. Okey, dekat mana dapat markah? Cikgu explain. Dekat mana dapat markah? Alright. Masa last week, bila awak dah buat graph, from graph, okay, from graph. Tadi from equation so ni now pula number 2 is a from graph. Okay, from graph tadi awak dah, last week awak dah sketching. Awak dah sketching, awak dah draw, bukan sketching, dia draw, lukis. Okay, bila awak draw, tak payah duk fikir panjang, baca je nilai C dan cari gradient. Okay, kalau paper 1 awak kena by calculation. By calculation, tapi ni tak. From graph. From graph. Jadi bila graph awak ni, awak tengok, baca C awak ni apa. Last week cikgu dah ajar macam mana nak baca sentimeter, macam mana nak jadikan dia apa ni uniform scale. Ini baca. Tulis kat sini. Jadi graf awak tu meriah. Ada apa? Ada garis lurus. Lepas tu line of best fit pun cikgu ajar dah last week. Lepas tu awak kena cari gradient. Cari C. Dekat sini tulis C siap-siap. But we need the point. Okay, we need the point. Alright, lepas tu you find the gradient. Last week pun ada pelajar tanya, cikgu gradient tu nak ambil ujung atas, ujung bawah ke? Tak semestinya. Kalau kebetulan dia lalu ke atas, kebetulan. Okay, bila awak adjust, dan bila adjust tak semestinya hujung atas, hujung bawah bertemu. Tak boleh. Ada yang ambil hujung atas, hujung bawah. Apa tu dia pun buatlah straight line. Dapatlah straight line. Tapi bersepah-sepah titik dia. Ada 2 kat sini, ada 3 terkeluar kat situ, ada 1 terkeluar kat situ. Dia ambil je hujung atas, hujung bawah dia sambung. This is N0. Line of best fit awak tak dapat markah. Tapi yang lain dapat tu. Okay, line of best fit awak tak dapat markah. What is meaning of the line of best fit? Mesti balance. Mesti balance. Okay, ada yang tanya, cikgu kalau dia tak boleh lalu semua, tapi dia sipi-sipi je, tapi semua dekat-dekat. Okay, sebenarnya jarang kita buat skema macam tu. Sebab dia menyusahkan untuk cari balance. Tapi ada 1 tahun tu, memang tak lalu. Just approaches. Okay, bila dia nak lalu pun dia tak lalu, dia tak boleh. Dia approaches. Tapi dari segi penandaan dia agak sukar. Okay, segi penandaan dia memang agak sukar. Lepas tu awak cari gradient, ambil Y2 tulis. Okay, Y2 minus Y1 over, ini tak tulis pun tak apalah, you substitute je lah. Okay, kalau kata titik ni nak ambil, kebetulan titik ni, kebetulan. Dalam memilih titik pun kena bijak. Okay, dalam memilih jangan cari titik yang
tak ada dalam jadual. Kebetulan titik ni lalu. Apa titik ni? 5. 9.35. Dalam memilih pun kena bijak. Titik tu tak ada dan dia nak nak baca. Oh cikgu, saya kan nak ambil lah titik ni. Dah nak kena membaca pula betul-betul. So dalam ini tak ada apa Ini tak ada kena mengena dengan linear law pun. Ini apa ni, common sense. Jadi janganlah duk baca betul-betul. Kecuali titik tu betul-betul lalu. Contoh, betul-betul lalu kat sini. Dan awak boleh baca dengan tepat. It's okay lah. Tapi kalau awak sampai kena fokus, sampai kena cari titik pula, that one tak bijak lah. Okay. Titik ini boleh diambil. Sebab C pun awak pakai. Kata cikgu, saya nak ambil titik ni. Boleh. Tak salah. Okay. Asalkan jarak dia ni jauh. Dia daripada segi ketepatan tu, lagi jauh dua titik tu, lagi accurate your gradient. Kalau awak ambil makin dekat, nilai dia tu jauh daripada jawapan betul. Jadi awak ambil dah dua titik tu. Kenapa? Nanti kita tengok dulu. Cikgu banyak nak explain tu tak ingat Okey, awak ambil dua titik yang jauh. Lepas tu tolak. Ini apa? 0 contoh daripada graf sini cikgu bacalah. Dia letak C dia, dia tak tulis C. Kalau awak lukis kan, awak akan bahan-bahan cikgu bagi ni, awak buat tau, rugi awak tak buat. Okey, ini itulah cikgu kata dalam nak teka-teka ni pun susah. Okey, ini 0.5, 0.6, cikgu nampak macam 0.7. Cikgu nampak lah. Okey. So awak tunjuk apa tolak apa? 9.35. Minus apa? Minus 0.7 over. Okey, satu lagi apa? 5. 5 minus 0. Tulis. Proses. Cikgu kata proses itu penting. Bacalah nilai ni. Okay. So, apa jadi dekat graf awak? Dekat graf awak, ini ada. Habis. From graph dengan from equation. Apa step 3? Step 3 ni awak nak gabungkan dia. Sebab itulah perlunya awak, yang ini dia tak bulat tau. Awak jadikan satu habit. Cemerlang macam mana pun awak, kalau awak tersilap ambil habis. So untuk selamat, bila kata linear law tu, cikgu awak pun akan pesan benda yang sama. Bulat. Lepas tu awak mergekan dia. Apa ni? 3 over B. Ini daripada mana? Daripada equation. Okey, mana gradient awak? Ini gradient awak. Gradient ini. Tulislah. Okey. Pada ketika ini, when you mergekan dia ini, ada satu value pada ketika inilah K1. Pasangan yang betul. Gradient ni, awak cari pun gradient awak salah pun tak apa. Cikgu saya tolak tadi, saya tertolak salah lah. Tak ada masalah. As long as 3 over B ni equivalent to gradientnya. Cikgu ni tahulah gradientnya. Maksudnya gradient awak punya. Bukan gradient kawan awak. Gradient awak punya. Pada ketika ini K1. Dekat mana dia kontrol? Dia akan kontrol di jawapan. Jawapan ini. Kalaulah gradient awak ambil titik salah. Kan? Patutnya 9.35 minus dengan 0.7. Engkau tak tahulah. Engkau tolak apa pun tak tahulah. Tapi itulah yang salah awak. Still dapat K1. Okay. K itu milik semua orang yang konsep betul. Bukan jawapan. Konsep. Okay. Lepas tu dia kontrol kat sini. Ini B dia. Macam mana nak dapat B? 3 over B equals to. Tak ada. Okey, awak boleh kira ni, Sekejap. Kalau siapa dekat kereta, cuba kira gradient awak. Awak cikgu bagi bahan ni kan, cikgu bagi skema macam ni, rugi ke tak jawab tau. Sekejap, cikgu pun nak kira. Cikgu punya gradient berapa. Tapi gradient yang betul, dia ada range. Jadi kalau terlalu jauh, nanti memang hilang markah. Tapi for the K1 dapat 9.35
minus 0.7. 9.35 minus 0.7 divide by 5. Okay. Okay, cikgu dapat kat sini gradient dia kat sini lah. Tu depends pada ni 7.1.73. So 3 over B from the equation and then 1.7 from the graph. Okay, apa B dia? B dia adalah 3 divide by 1.73. So ini based on jawapan ini. Cikgu tunjuk ni. Based on jawapan ini jawapannya ni, graf dia ni punya. Okey, apa B dia? B dia cikgu dapat kat sini. B equals to 1.7341. Dia at least 4 significant figures 4 significant figures. Jadi kalau bagi 1.734 pun boleh. Tapi cikgu suka bagi pada 4 perpuluhan. Okey, awak tengok jawapan dia bagi B apa? 1.7325. Kita ada 273 juga, tapi kita ada 41. Alright. Dalam graf ini dia ada range. Dia akan buat macam ni. Depends pada yang dia nak lah. Dia kata 1 point, the B itu between, dia buat macam ni. Dia buat plus minus. Contoh kat sini, ni jawapan dia. Contoh dia buat plus minus 0.1. Macam tu. Apa maksud dia? Oh, B ni boleh jadi 1.8325 until, bila tambah dia jadi macam tu. Betul tolak, dapat 1.6325. Contoh kalau dia bagi sini plus minus 0.1. Apa bila cikgu awak menanda apa? Dia tengok. Asalkan your B in this range, that is a N1. Dia bukan exactly. Because bila kata graf dia memang ada ralat dia. Okay. So asalkan ada dalam range itu diterima. Okay. Itu kena tahu Alright. Yang kedua pula C. C itu lagilah senang. 3A over B equals to the y-intercept. The y-intercept cikgu tengok 0.7. Mata cikgu lah baca. Sebab tu kena tajam mata awak tu. Okay, how to find A? So 3A equals to 0.7 B. B ini B yang cikgu dapat ni lah. Ni B cikgu. 1.7341. Jangan ambil B kawan awak punya. Sebab pada ketika ini dia dah dapat another K1. Sebab dia partner dia betul. 3A over B belong to y-intercept. Then awak dapatlah A. A dia bagi macam ni kan. Cuba cikgu pun nak darab. Awak kalau masa nak buat ni kan, kita live ni kan okey je. Awak follow saja. Lepas tu ada calculator sebelah awak. 41. And then you divide by 3. Oh, cikgu dapat kat sini. A cikgu 0.4046. Okay, so dia lari tak jauh. Ni sebab graf, sebab cikgu based on graf yang marking scheme. Graf awak tu, if you follow the line of best fit, if you apply the line of best fit, you are on the right track. Jawapan awak dapat lebih kurang, dia takkan lari banyak sangat. Okay, so itu yang soalan ni lah. Alright, ada lagi soalan. Dia kata, find the value of X when Y. Ini awak pernah jumpa di form masa awak buat graph function di lower form. Find the value of X when Y equals to 100. Tapi, dekat graph awak bukannya Y. Dekat graph awak adalah square root Y. Square root Y against X. Jadi, sebelum awak cari X, you have to square root first. Okay, square root Y. Maksudnya square root 100 lah. Dapat 10. Bila dapat 10, awak pun buatlah jadual. Sekejap, cikgu tengok. Graf dia macam ni. Oh, graf dia macam ni. Okay. Katalah graf tadi macam tu kan. Awak pun carilah. Dekat sini. 10 contoh. Okay, lepas tu bawa dia ke kanan. Ini pernah apply masa awak lower form dulu awak belajar. Okay, ini awak bawa ke kanan dapat satu titik.
Lepas tu awak bawa pula dia ke bawah. Bacalah nilai ni. Dan nilai ni pun memang X. Katalah contoh. Katalah yang awak buat adalah square root y against x squared. Ini soalan lain, contoh. Okey, awak pun buat sini, turun ke bawah. Dia nak awak cari x, tapi di sini adalah x squared. Jadi awak baca this value. Value awak apa? X squared. Contoh, katalah 4. Dapatlah x. Equals to square root 4 is 2. Jadi tengok soalan betul-betul. Ini soalan lain contoh. Jadi kalau ini exactly dah x. Sebab awak plot apa? Awak plot square root y against x. Square root y against x. Okay. So dekat sini. Awak pun carilah 10. Carilah 10. 10 dekat sini. Tapi 10 dia ni duduk kat atas tu. 10 dia duduk kat atas. Melebihi pada straight line awak. Jadi sambung balik. Sambung sikit lagi ke tidak? Macam mana nak dapat? Sambung Gunalah ruler. Guna ruler. Sampai atas. Okey. Tak apa, awak guna ruler pun tak apa. Guna ruler sebab awak macam tu. Tapi jangan tekan sangat. Jangan tekan sangat. Lepas tu awak bawa dia ke bawah. Bawa dia ke bawah. Dan kebetulan ini pun X. Tak ada masalah. Kalau ini nak buat dotted pun tak apa. No marks pun. Actually without the graph, without the straight line pun awak dapat markah penuh kalau jawapan awak betul. Tapi work smart. Hands on. Jangan fikir-fikir. Hands on maksudnya lukislah. Draw lah, gunalah ruler. Okay. So awak dapat macam ni. Bawa dia ke bawah. Okay. So inilah jawapan. Kalau kat sini lebih kurang lah. Dia bagi apa? Dia bagi 5.4. Lebih kurang lah. Oh, katalah awak kata awak dapat 5.3. Still ada plus minus. Itu soalan graf. Dia macam best lah. Best. Dan linear law ni kan anak-anak, bila awak di form 5 nanti, ini adalah tajuk yang awak memang membantu awak untuk lulus. Dan membantu awak untuk dapat A+. Okay, habis. Alright. Yang ini, cikgu nak tunjuk sikit sahaja. Awak kena buatlah number 2 ni. Okay, soalan kata based on table 2, construct a table for the value log y. Log y. Tak payah fikir panjang, kau buat je log y. Okay, so bila awak membina graf, dia kata log y kan? Log y. Bila awak buat, katalah awak buat baru, katalah sebenarnya awak boleh top up kat sini pun. Boleh top up kat sini. Okey, satu lagi cikgu nak ingatkan. Awak kan graf ni, soalan graf akan bagi tau. Dia bagi macam ni lah, dia bagi graf. Cikgu nasihatkan awak, ni pun kita pesan sebab work smart. Kena bijak. Graf awak tu biar ada kat atas kalau ada ruang. Kalau ada ruang buat kat atas sebab senang nak transfer. Ni senang nak transfer. Jangan duk buat muka surat lain. Terbalik. Ini pun cikgu pesan. Okay, so this is what X. Cikgu dah pesan hari tu X duduk kat atas, log Y tu duduk kat bawah. Senang nanti possibility awak nak tanda titik salah tu kurang lah. Sebab kita kan menanda X followed by Y kan. Jadi senang. Jangan letak log Y kat atas. Nanti kau tanda salah. Okay, habis. Awak pun carilah. Tekan log. Okay, how many decimal places? At least 2. Bila log ni, graf ni cukup special. Okay. Graf ni special. Allah. Ada kawan cikgu call. Okay, graf ni cukup special. No need to give until 4 decimal places. Okay, awak take note At least 2 decimal places. Sekurang-kurangnya. At least. Ni cukup special. Sebab awak tanda berapa banyak titik perpuluhan pun. Okay, kalau awak tanda titik perpuluhan banyak pun tak boleh tanda. Tak boleh nak baca pun. So, at least 2 decimal places. Okay. Lepas awak dah
buat ni graf awak macam ni. Okey. Sekarang from graph, from equation, awak kena reduce. Dia agak mencabar. Dia agak mencabar sebab dia adalah log. Tapi clue dia, cikgu bagi tahu clue dia memang awak boleh buat clue dia. Apa dia? Y. Oh, Y. Oh. Hello Nizam, akak tengah ada kelas. Akak tengah ada kelas. Sekejap. Okay. Alright. So, kita Y equals to, cikgu ni dah pencin tapi macam-macam. Okay, kawan-kawan tak tolong. Okay, P power of X. Sekarang. Clue dia kat sini, nampak ni? Plot log Y against X. Clue dia. Okay, maksudnya, the big Y dia dekat sini. Base 10. Ini adalah against X. Clue dia. Jadi, masa nak reduce non-linear to linear form, nampak ada perkataan log, tak payah fikir lama. Log lah both side. Log sebelah kiri, log sebelah kanan. Okay. Log sebelah kiri, log sebelah kanan. 2K P to the power of X. Ini adalah base 10, ini adalah base 10. Okay, apa formula kata? Ini formula. Kalau bahagi awak sentiasa. Cikgu rasa kan ada sekolah-sekolah ni, cikgu dia memang siap laminate kan dia punya formula tu. Laminate kan. Sebab nak bagi awak lama-lama awak ingat. Okay. Apa pula cikgu kan? Okay. Lepas tu, dia kata apa? Kalau bahagi jadi apa? Jadi tolak log 2K minus log P to the power of X. P to the power of X. Ini base 10, base 10. Jangan kelangkabut. Jangan kelangkabut. Okey, ini adalah log 2K base 10 minus X log P base 10. Okey, untuk yang tak berapa cekap, tak apa, awak ubah, awak rearrange. Kenapa? Sebab kita nak compare dengan Y equals to MX plus C. So pindah je tempat. Yang duduk depan tu pergi belakang. Okay. Ini plus lah. Sini plus in front of log K is a plus. Log 2K base 10. Ini apa? Log Y base 10. Macam tadi, bulatkan log Y, bulatkan X. Di sini kan awak kena hati-hati. Perangkap dia memang kat sini. Okay. M ni, X ni belongs to X. The rest represent gradient. The rest represent gradient. Apa dia? Ini and also negative. And also negative. Okay. So penulisan awak, kalau awak nak ubah Y, boleh ada yang kata, oh cikgu saya nak buat negatif, log P. Kalau nak buat macam ni boleh, make sure macam ni. X. Boleh. Okay. So awak tengah buat apa ni? Awak tengah buat big Y equals to M big X plus C. Boleh. Kalau siapa yang tak berapa cakap tu buat ini. Kalau siapa yang bagus tak apalah. Okay. So nampaklah gradient. Apa gradient dia? Gradient dia ini negatif. Log P base 10. Okay. Log P base 10. Standard gradient. Ini yang penting. Itu yang penting. Apa C kita? Kita adalah log 2K base 10. Ini amat penting. Sebab kita nak tahu apa dia gradient, apa dia y-intercept. Lepas tu awak merge lah dengan graf. Ni graf dia. Graf macam tadi lah. Oh, gabungkan apa titik ni? Oh, ni kat sini. Dia tak lalu betul-betul dengan 7. Dia lalu, kita kata lebih kurang lah ni 0. Ni 6, dia lebih kurang 6.5 ni. Ini lebih kurang lah 6.9 ataupun 6.91 pun boleh. Dia betul dekat sini kan 6.91 boleh. Sebab dia tak exactly dekat sini. Semua ini kan memberi kesan pada jawapan akhir. Okay. So macam cikgu kata tadi lah, log
line of best fit. Dapat ni use log K 2K. Macam cikgu kata tadi lah. Apa dia gradient awak? Log 2K. Samakan dengan y-intercept. Contoh, katalah y-intercept cikgu 6.91. Jadi log 2K, cikgu garis lurus tu kena garis dekat tengah X tu baru valid ke? Cikgu garis, cikgu baca garis lurus tu kena garis dekat tengah X. Garis lurus tu kena garis dekat tengah X tu baru valid ke? Garis lurus. Mana garis lurus mana sayang? Ini apply the line of best fit. Cikgu tak faham soalan. Garis lurus tu kena garis dekat tengah X. Dekat tengah X. Awak baru masuk ke? Tadi cikgu kata line of best fit tengah-tengah huruf X. Oh, bukan huruf X. Yang awak Okay. Awak bila nak buat tak perlu awak cross. Cikgu tengok kat sini sebab dia cross kan. Kalau nak cross boleh, tapi kan asalkan dotted boleh. Cikgu tak suka kan ni, tapi sebab kita buat skema ni nak bagi budak nampak kan. Okey, awak dot pun tak apa. Dot pun tak apa. Dot pun tak apa. Sebab bila awak pangkah tu bila besar sangat, jadi susah. Tambah-tambah kalau awak ni, awak punya pensel awak tak tajam, lagilah. Awak nak adjust pun susah. Okay. So kalau nak cross boleh, tapi jangan cross besar sangat. Ni jangan sebesar-besar macam tu. Susah. So dalam menanda ini dia bukan ada dalam ilmu linear law, tak ada kena-mengena pun. Ini common sense. Kau nak bangkah kecil je. Jangan bangkah sebesar-besar. Awak pun tak tahu dia nak lakukan mana. Okay, tambah-tambah kalau pensel awak tu tak sharp. Lagilah dia kembang macam tu. Susah. Okay, faham. Faham dah sekarang. Okay, jadi dapatlah 6.91. Cikgu nak tunjuk kat sini. 6.91. Ini apa? Base 10. Macam mana nak dapat 2K? Sama macam kita belajar. Siapa yang dah masuk kelas cikgu. Ini kita apa? Tanduk. Ataupun a shift log. Pun bermaksud tanduk. Awak tengah cari anti-log. Okay. Anti-log tu maksudnya awak tak mau lognya. Awak nak neutralkan dia. Nak neutralkan perkataan log tu kena buat anti-log, lawan bagi log. Ataupun cikgu saya tak nak guna kalkulator, saya nak tanduk. Boleh. No problem. Ambil kalkulator, buatlah 10 to the power of 6.91. Bolehlah tinggal macam ni. Kira lah. Lepas tu dapat K. Ni awak dah kira. Bahagi dengan 2. Dapatlah jawapan. Okay. For this case, awak kena hati-hati. Negatif adalah gradient awak. Negatif log P. Okay. Gradient awak ni gradient ya. Kalau kita tengok gradient awak tengok slope dia akan macam mana? Dia macam ni tau. Kalau macam ni, gradient awak nanti awak akan dapat negatif. Memang awak dapat negatif. Jadi awak akan mergekan dengan apa? Negatif log P base 10 dengan negatif graf awak punya lah. The calculation. Sebelum nak buat anti-log, negatif, positif. So yang tinggal adalah ini. Okay? Habis. Cikgu rasa cikgu discuss detail, very detail. Rugi awak tak masuk rugi. Okay, habis. So now we going to coordinate geometry. Chapter 7. Cikgu difahamkan nama dah juga sekolah yang ada syllabus. Siapa yang terlibat dengan bengkel, cikgu ada bagi tahu ramai juga yang tu. You don't worry, soalan yang awak dapat tu takkan jumpa dah soalan dengan bengkel. Okay, soalan bengkel tu banyak soalan SPM. Yang biasalah Okay, so kita dah habis banyak dah ni. Soal 2, 3, 4, 5. Siapa nak soalan ekstra, kau boleh minta je kat cikgu. Cikgu berlambat soalan. Tapi mak awak, tapi itulah soft copy ni leceh lah. Okay. Pergi belilah kat kedai buku tu banyak. Okay, ini koordinat geometri. So now we going to koordinat geometri.
is. Okay, koordinat geometri. Koordinat geometri ni dia related dengan lower form awak. Awak dah pernah jumpa midpoint. Awak pernah belajar tajuk straight line dalam form 3. Okay, di form 3 awak belajar straight line. Awak belajar midpoint under statistik. Midpoint tu under statistik. Under geometri, Alright, mana yang involve soalan koordinat komponen geometri? Ini adalah komponen geometri. Ini juga adalah komponen geometri. Actually, ini juga adalah komponen geometri. Komponen geometri tak apalah, tak kisah awak tak tahu pun tak apa. Tapi yang awak akan guna 41 dengan 42. Ini adalah shoelace. Silang tali kasut Okey. Kita tak adalah buat mengajar balik konsep macam cikgu katalah. Cikgu punya ni cikgu akan reinforce the concept from the soalan Alright, kita tengok number 1. Soalan macam ni A straight line passes through A and B. Given C lies on the straight line. Okey, awak kan bila dapat soalan geometri ini, komponen geometri ini kenapa dia senang? Dia sebenarnya senang. Kalau masuk banyak-banyak pertandingan matematik, komponen geometri yang awak boleh score. Kenapa? Sebab awak boleh visualizekan dia. Tak kisahlah kedudukan A, B tu tak sama. Tak perlulah ambil kertas graf nak tanda, tak perlu. Just sketching. Oh, B, 7, 15. Oh, dia apa? Straight line. Okay, given C, H6 lies on the straight line. Oh, dia kata ada satu titik C itu terletak di atas garis. Awak letaklah. Tak kisahlah duduk kat atas, kat bawah, tak ada masalah. As long as awak nampak dia punya physical dia. Okay, lepas tu dia kata apa? Find the value of H. Terlalu senang. Tapi tak apa, awak tak tahu pun tak apa lagi. Alright, bila dia macam ni, of course gradient dia sama. Maksudnya gradient AB ini, okay, sama dengan gradient AC. Sama dengan gradient CB. You have three situations. The gradient, cikgu tulislah sikit-sikit. Maksudnya gradient AC sama dengan apa? Gradient CB. Sama dengan apa lagi? Gradient AB. Nah, ada 3 benda. Nak selesai ini, awak boleh keluarkan 2 out of 3. But this one you can find the answer. This one, the gradient AB. This one you find first. Okay. Apa dia gradient? Sama macam cikgu kata tadi. Y2 minus Y1 over X2 minus X1 terpulang pada awak. Oh cikgu, saya nak pilih yang mana cikgu? X1, Y1. Tak ada masalah. Kalau awak nak tolak ini, semua kena tolak ini. Jadi kalau nak ambil apa dia? 15 minus apa? Negative 9 over, of course lah 7. 7 minus dengan negative 1. Okey, di sini. Amat penting. Letak proses. Kita bukan nak result. Letak proses. Oh cikgu, saya dah terror cikgu. 15, oh dapat 14. Dapat 14. Oh ni dapat apa? Dapat 8. Oh, ataupun ini kan cikgu 15 tambah 8 over dengan 7 plus 1. Dia tak nak benda ini. Dia tak nak benda tu. Dia nak awak tulis 15 minus 9. 7 minus 1. Dia nak tengok proses. Dia bukan nak tengok result. Okay. Mungkin ada kelonggaran penandaan, maybe cikgu tahun ni kadang-kadang jelah perubahan penandaan tu kadang-kadang nak macam kita buat ujian kat kelas. Cikgu tak nak tengok proses sebab senang contoh. Tapi kebanyakan kita nak tengok sebelum dapat apa-apa, apa sebenarnya buat. Bukan nak tunjuk result tapi proses. Okay, kat sini K1. Okay, lepas tu dia kata apa? Find the value of H. Ini awak pun selesai lah. Dapat 14 over 8.
ataupun this one is 7/4. Okay, habis. Alright. Lepas tu dia kata apa? Ini belum dapat lagi. Perubahan markah ni dia apa, dia bukannya rigid, dia fleksibel. Okay, cuba kita tengok. Satu lagi kita perlu apa? Kita nak cari H. Of course lah kena ambil salah satu yang ada C. Terpulang pada awak. Kalau nak ambil gradient CB, boleh. Oh cikgu, saya nak pilih gradient MAC, boleh. Mana-mana boleh. Tapi kita perlu berapa? Satu cukup lah. Okay, katalah awak pun ambil gradient AC. Okay. Mana tolak mana? Terpulang pada awak. Oh cikgu, saya nak tolak inilah. Tak apa. Okay, apa gradient AC? Oh, 6 minus 9 over H minus 1. Awak selesaikan ini. Minus dapat 15 Dia tengok ini tau. Dia bukan tengok result. Okay, 15 over dengan H plus 1. Okay. Lepas tu, kalau dia parallel, ini sebenarnya parallel tau, selari. Ataupun collinear, segaris. Of course lah dia punya gradient dia sama. Maksudnya, gradient AC ini equivalent to gradient AB. Sama. Okay, apa dia gradient AC? Ini 15 over H plus 1. Apa gradient AB? 7/4. 15 minus. Seorang je tegur cikgu. Thank you. Betul. Yang lain buat apa? Cikgu ni 2-3 kali. 24 24, thank you. 24 over 8 is a 3. Bagus yang tegur tadi. Kalau tak silap kan tengok je. Awak betul-betul fokus. Very good. Dapat 3. Okay. So dekat sini sebenarnya dia dapat markah. Bukan yang tadi. Tapi markah dia apa? Dia tengok ini budak ni buat tak proses. Okay. Walaupun dia letak K1 dekat sini tapi daripada jalan yang betul. Jalan yang betul. Dia kena tengok semua. Lepas awak pun selesaikan. Darab lah silang. Darab. Cikgu tunjuklah juga ada yang tak boleh. Darab silang maksudnya cikgu buat H plus 1 bawa naik atas. Tukar tempat je. 15 divide by 3. Cikgu tak urat, tak explain pun sebab kenapa. 3 dengan 15 ni adalah multiple gandaan bagi 3. Sifir 3. So dapatlah 5. Dapatlah. H plus 1 equals to 5. H equals to -4. Habis. Okay, walaupun senang cikgu tunjuklah satu-satu. Alright, habis untuk A. B pula. Okay, B ini. Sekejap ni. Dia masuk. Dia negatif. Tengok cikgu tengok darab. Betul, kenapa negatif cikgu? Sekejap. Kenapa negatif? Thank you lah. Thank you. Baguslah. Bagus. Awak apa ni? Fokus. Cikgu ni malam ni ada di kelas lagi. Kelas dengan form 5 ada grup kecil. Yang minta tolong. Jadi yang tak kepala ni macam-macam. Okay, betul-betul. 5 minus 1 is a 4. Okay, thank you. Alright, sekarang B pula. Ini dalam tajuk koordinat geometri, yang tadi tu parallel kan. Perpendicular pun awak pernah belajar di low form. Tapi ini benda baru. That one nama dia line segment. Line segment. Okay, formula dia berada dekat sini. Ni. Yang cikgu kata tadi ni. Ini kan awak bila exam awak jangan tak ni lah, awak belajar lah, awak takkan rugi ni. Dia akan tanyalah soalan ni. Okey. Dia macam ni Kalau cikgu tunjuk macam ni lah. Cikgu ajar balik formula dia macam ni. Cikgu suka buat saya ingat macam tu. Okey, ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Okey, mana ratio dia? Ni ratio dia macam ni. Contoh M
dan sini N. Ratio dia bermaksud that one is internally point. Ini katalah titik A, sini katakanlah titik B, inilah titik C. Titik C ni titik apa? Internally point. Internally point ni titik apa? Titik di sebelah dalam. Awak belajar di lower form, midpoint. Ni yang dalam sila. Betul. Very good. Okay, awak belajar dulu di lower form. Awak belajar that one equal part. Midpoint. C ni adalah apa? Midpoint. Awak dapat formula je. Oh, dia apa titik C? Titik C adalah X1, Y1, X2, Y2. Okay, awak pun dapatlah. Apa dia? X1 plus X2. Divide by 2. Kenapa? Divide by 2 ini sebab ratio dia adalah 1:1. Because 1:1. Sini maksudnya apa? 1 plus 1. Okey, yang satu lagi apa? Y1 plus Y2 over dengan 1 plus 1 dapat 2. Sebenarnya midpoint dengan internally point dia adalah satu family, satu keluarga. Tapi C ini dia bukan midpoint, tapi dia dinamakan apa? Internally point. C ni pun internally point juga, tapi equal part. Dia membahagi equal part. But this one is not equal part. Boleh jadi 3 kat sini contoh, boleh jadi 1 kat sini, depends. Alright, ini yang kawan awak kata, cikgu darab dia silang ke? Yes. Kalau siapa yang lupa, buatlah macam ni. Ini M, sini N. Kalau yang lupa. Mana A awak? Inilah A awak. X1, Y1. Mana B awak? Inilah B awak. C, X2, Y2. Okay. Ingat dalam koordinat geometri, ini dianggap benda baru untuk awak. Line segment. Tapi ingat dia adalah satu family dengan midpoint. Jangan takut. Jangan takut. So macam mana cara dia nak dapat C? Ni yang kawan awak kata, cikgu darab silang ke? Yes. Dia darab silang. Inilah konon-kononnya C tu. Okay. So macam mana nak dapat C ni? C ini adalah N. Kawan awak kata apa? Darab silang. Ya, N darab X1. Jadi kan, kalau kat sini kan N tu, N ni darab sebelah sana. N sini, belah sana. Dia memang macam tu. Tapi dia ada kenapa dia dapat macam ni. Formula internally point boleh disoal. Okay. Internally point boleh disoal. Boleh derive the formula. Soalan boleh tanya. Okay. Nanti cikgu rasa soalan cikgu bagi tak kat you all? Ni. Tunjukkan. Ini soalan SPM 2022. Tunjukkan titik B membahagi tembereng garis AC dalam nisbah M:N. Dia minta awak tunjukkan. Dia macam soalan log lah. Boleh derive. Boleh derive formula log. The law of log. Okay, yang ini awak pun inilah. Cikgu tunjuk balik satu ni. Lepas tu ini apa? Plus. Plus apa? M. Darab ni silang. M darab dengan X2 over apa? M plus N. Inilah sebenarnya dia adalah midpoint. Dia macam midpoint. Jangan takut. Selalu budak kan bila nampak internally point dia macam, takut dia cikgu. Dia sebenarnya tak ada apa. Awak relatekan dengan midpoint. X1 plus X2 divide by 2. Kenapa divide by 2? Because equal part. But that one is not equal part. So M plus N. Ini pula satu lagi apa? N Y1 plus M Y2 over apa? M plus N. This is formula. Cikgu cuma ajar awak menghafal je. Cikgu cuma ajar awak menghafal. Kadang-kadang hafal pun tak boleh nak cross tu. Apatah lagi kalau soalan itu minta derive. Tak payah kau nak derive. Okay, tapi soalan boleh disoal. Okay, habis ini. Bawa sini. Tahu dia ni. Tak apalah, tak apa, nanti kalau awak tak ni pun awak boleh tengok balik lah. Allah Akbar. Okay, so jatuh. Okay.
Okey, sekarang bila dapat soalan macam ni, awak sketching. Kena nak kata-kata tak payah. Dia boleh divisualize kan, awak kan nampak sangat. A point D, divide. Dia adalah titik di sebelah, divide, membahagi. Okey, A, B. Membahagi line segment A, B in the ratio 3:1. So, bila kata 3 datang dulu, 3 lah kat sini. Dia sebut 3 dulu. D adalah divide, membahagi tembereng garis AB dalam nisbah 3:1. Macam ni, come first. Okey, lepas tu awak letaklah koordinat A. Okey, apa A awak? -1, -9. Cikgu ajar ni kan bukan belum lagi soalan yang dahsyat-dahsyat tau. Ini just nak polish awak je. Tapi and I know some of you memang itulah, memang kena dedahkan ini dulu sebelum kita pergi soalan yang dahsyat-dahsyat ni. Okey, so dapatlah koordinat D. Boleh tak disoal soalan ni? Boleh. Cuma dia aras rendah lah. Lepas tu tunjuk 1 times -1 plus 3 times 7. Tak boleh tunjuk result. Okey. Cikgu, saya buat -1 plus 21 over 4. Pada ketika ini dia bulat kat sini, bulat sini, K kosong. Kan cikgu kata kena tunjuk proses. Satu lagi formula dia pun apa? N times X1 plus MX2 over M plus N. Okay? So kita follow sahaja. Alright. So mestilah 1 times -1 plus 3 times 7. Lepas tu proses 3 plus 1. Ingat Ini hilang markah ni budak-budak yang bijak ni. Budak bijak kan dia lah, cikgu 1 times -9 lah. Apa saya? Kan? Adik saya tadika pun boleh jawab. Dia tak boleh. Kena tunjuk. Divide by 3 plus 1. Here is a K1. Apa jadi kat bawah ni, bla bla bla, tak kira. Last kali jawapan akhir. So awak dapat apa ni? -1 plus 21 over dengan 4. Cikgu ni kalau tekan kalkulator pun malas. Plus dengan 45 over dengan 4. Tu awak dapatlah. 20 divided by 5 is, divided by 4 is a 5. This one is berapa ni? 36 divide by 4 is a 9. Okey, tadi yang tolong tengok cikgu duk silap tu nanti check balik tau. Kok cikgu tolak silap, cikgu tambah silap, tengok tau. Tadi 2-3 orang yang sama kot. Okey, bagus. Alright, now kita tengok pula 2014. Apa cikgu cuba soalan cikgu sebenarnya banyak dalam English sebab syllabus lama ni dia sikit-sikit. Cikgu suka dedahkan awak dengan konsep yang sikit-sikit. But now dia soalan dah bukan macam tu. Dia ada soalan struktur ataupun dia bukan struktur tapi dia gabungkan dalam satu soalan. Sebab dulu paper 1 kita sebelum 2000 tahun 2020 ni paper 1 kita ada 25 soalan. Maksudnya sekarang KSSM kan. Okey. Tapi paper 1 awak sekarang ni sebelum ni. Sekarang awak cuma ada ni. Awak ada section. Awak ada section A, awak ada section B. Section A ni ada 64 markah. Okey, ada berapa soalan? Ada 12 soalan. Section B ni awak ada 16 markah. Awak ada berapa? Awak ada 3 soalan. But you have to answer 2 out of 3. Okay. Ni 12 soalan. Sini semuanya 15 soalan. Dia ada section A, dia ada section B. Section A ni ada 13 question. Ini ada 12, 14, 15, 12. Ini ada 3 soalan. You have to answer 2 out of 3. Dulu tak ada soalan pilihan. Masa dia sama. Ini pun 80 markah sama. 2 jam. Ini pun 80 markah. 2 jam.
Tapi yang ini dia pecahan soalan tu banyak. Cikgu suka yang bila nak buat kelas ni, bila nak buat online ni, cikgu suka soalan-soalan yang dulu tu. Sebab dia macam, ni pattern yang lama. Pattern yang lama. Dia sikit. Okay. Mana pattern yang baru? Saja cikgu nak sama. Ni 2015, lama. Lama punya style. Okay. Mana bentuk yang baru? Ini bentuk yang baru. Macam ni. Ni tahu, ni sebab dia keluar, ni. 2023. Ada lagi tak? Ni. 2018 tak ada. Tak apalah, awak tak kisah, ni pun tak apa. So bahan cikgu yang lama-lama tu banyak in English. Sebab admin bagi tahu adalah pelajar kata dia prefer bilingual, tapi that one is simple English. Dia tak apa, cikgu cuba cari. Alright, so ini bila dia kata parallel. Oh, ini soalan ni senang sayang. Bila soalan kata parallel, of course lah M1 equals to M2. And then you have to make sure your equation in gradient form. Wajib in gradient form. What is a gradient form? Gradient form means y equals to mx plus c. Dia related dengan tajulah yang kita belajar linear law tu kan. Okay? Dia related dengan linear law. Alright, so inilah gradient awak. Sebab tu you have to convert into gradient form. Alright, but this case is very easy because both of them in gradient form. Dah bila gradient form, tak payah fikir dah lah. Ini is a M1. Ini is a M2. Kenapa mudah? Sebab that one already in gradient form. Tak payah pening kepala dah. Markah dia pun, dua. Ni memang arah senang lah. Okay, so apa dia? Oh, M1 is a negative 3, M2 is a K plus 1. Tak kisah mana depan, mana belakang. Equals to negative 3. Dapatlah K. Negative 5. Mana markah? Here is a K1. Here is a N1. Okay, habis. So now, kita tengok pula soalan ini. Okay, dalam bila awak belajar di law form, awak cuma diperkenalkan pada parallel sahaja. Tapi dalam AdMaths awak ada satu lagi di form 4, awak ada perpendicular. Apa maksud perpendicular? Perpendicular ini bila kedua-dua ini intersect at 90 degrees. Okay, ini katalah L1, ini katalah L2. Okay. So let's say this one is M1, this one is a M2. Intersect at 90 degrees. They're normal. Okay, normal. Jadi bila kata perpendicular, okay, if both of them are perpendicular, if, dia awak belajarlah, if both of straight line are perpendicular, then M1 times M2. M1 times M2 equals to negative 1. Okay, ini apa? Bila dia perpendicular 90 degrees. Okay, habis. Saya explain B dulu. Now kita tengok A. The equation of the straight line is given by blah 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 blah. Okay. The equation straight line is given by find, okay. Tak kisahlah. Graf ni dia bagi. Px plus Qy minus 1 equals to 0. Dia kata apa? Find in term of P and Q. Find in term of P and Q the gradient of the straight line. The gradient of the straight line. Alright. Soalan nombor 2 tadi. Penting sangat-sangat gradient form. Amat penting. Gradient form, bentuk kecerunan. Apa dia gradient form? Gradient form tadi cikgu bagi tahu y equals to mx plus c. So how to find find in term of P and Q the gradient of the straight line? How to find the gradient of straight line? You have to convert this equation. Equation ini nama dia apa? Equation ini nama dia general form.
Ini adalah general form. Bentuk am. Ini adalah bentuk am. Ini adalah bentuk nama ni gradient form. So how to find the gradient? Of course lah, you have to convert into gradient form. Okay, sikit-sikit. Ini maksudnya QY equals to sikit-sikit. PX bawa kanan, negatif PX. Negative 1 bawa kanan jadi plus 1. Okay, you have to reduce until you have to make it Y as a subject. We don't want Q. We don't want Q. So you have to divide by Q. Okay. When divide by Q, mestilah both side. Negative P over QX plus 1 over Q. Dia kata apa? Find in term of P and Q the gradient of the straight line. So inilah gradient. Okay, so the gradient, you write in word. The gradient is a negative P over Q. Okay, ini A. B. Soalan ni simple je. Okay, tapi ramai tak lah. The gradient of the straight line which is perpendicular. Okay, perpendicular to the line. Maksud dia ni. Okay, ada satu garis yang macam ni lah. Garis yang sama garis ni. Ni garis PX plus QY minus 1 equals to 0. Baca betul-betul. Find in term of P and Q the gradient of the straight line. Kecerunan garis lurus yang berserenjang dengan garis. Bila kata perpendicular, both of them intersect at 90 degrees. Both of them, kedua-dua itu bersilang pada 90 darjah. Okey, dia kata gradient kecerunan garis lurus yang berserenjang dengan garis ini. Apa maksud berserenjang? Oh, ini berserenjang. We have a lot of garis berserenjang, lambat-lambat. As long as kesemua garis itu bersilang pada 90 degrees. Semua ni. Alright. Awak carilah, dia kata gradient bagi inilah. Dia tanya gradient, the gradient, inilah gradient yang dicerita ni lah. Yang intersect dekat 90 degrees tu. Okay, ini awak dah convert. Awak dah convert in gradient form. Jangan cari lagi sekali. Jangan buang masa. Awak dah dapat dah. The M dia. M dia adalah negative P over Q. Katalah M1. Mana dia M1? Inilah M1. Mana dia M2? Inilah yang straight line tu. Yang bersilang tu. Inilah yang awak nak cari. Siapa saya? Apa the character? Apa the character ciri-ciri bagi gradient kalau kedua-dua itu adalah 90 degrees? Of course lah, M1 times M2 equals to negative 1. Apa N1? Negative P over Q times M2. Lepas tu, negatif-negatif dah positif. Lepas tu awak pun, darab silang. Dapatlah gradient. Okay. Ini soalan SPM. Gradient, kedua-dua gradient. Halo, okey ke tak okey? Dengar ke? Ayah. Oh, adik belajar ya? Okey cikgu, okey. Fokus nak dapat. Habis dah syllabus kot. Kalau tak habis syllabus pun maybe ada satu chapter je lagi kot tak habis. Dengar. Okay, very good. Alright, so now kita tengok number 4. Number 4, okay, satu lagi bentuk. Very good ini. Awak kan kalau dapat dengar dan at the same time buat contoh sikit pun lagi bagus Tapi kalau ambil masa menulis tu lagi lama susahlah. Gradient form. Awak belajar gradient form adalah Y equals to MX plus C. Lagi satu, cikgu tunjuk dah tadi general form. Gradient form ini maksudnya bentuk kecerunan.
bentuk kecerunan. Ini general form. General form adalah bentuk am. Ini bentuk am. Okey, macam mana bentuk am? Bentuk am yang tadilah. AX plus BY plus C equals to 0. Okey, yang ketiga, intercept form. Intercept form. Bentuk pintasan. Nama-nama ni dah diperkenalkan masa awak form 3. Bentuk pintasan. Pintasan ni dia special. Cukup special. Macam mana bentuk pintasan? Dia macam ni. Kalau garis ni, dia lalu macam tu. Contoh. Ni ini katakanlah A, sini katakanlah B. Okey, apa dia bentuk pintasan? Bentuk pintasan ini, ada seorang baru masuk. Tak apa, awak masuk je. Masuk je, lambat balik ke, tertidur ke, jaga masuk. Okey, so ini bentuk pintasan, kalau siapa terlupa dia macam ni. X over dengan A plus Y over dengan B equals to 1. Apa dia A? A adalah X intercept. Okay. B ni apa? Sorry, X pula. Okay, kau cikgu letak A lah. A follow yang kita letak lah. Oh, tak boleh. Tak boleh. Ini sebab cikgu punya ni. Sini A lah sini B. So A ni adalah X intercept. Apa B? Mana tengok dia berada di, dia lies in the Y intercept. Mestilah dia duduk kat situ, dia baring kat situ. Okay. Oh, awak pun tengok, oh ni cikgu dia duduk macam ni, cikgu dia tak duduk situ, dia duduk macam ni. Maksudnya ini apa? No X intercept. No Y intercept. Tak boleh baca. Okay, sekarang. Tengok dia bagi dalam bentuk. X over 5 plus Y over 7 equals to 1. Oh, satu lagi nak ingat. Dia tak kisah bentuk apa-apa. Macam ni pun, macam ini pun adalah apa ni, intercept form. Ini pun intercept form. Dekat sini katalah contoh, sini katakan 3, sini apa negative 5. Dia mestilah X over 3 plus Y over negative 5 equals to 1. This one comes first. Tapi your answer tak boleh macam ni. Your answer mestilah X over 3 plus divide by minus is a negative. Ini awak belajar that one is under algebraic expression. Okay, yang awak tambah darab, tolak darab, tambah integer kan. First chapter in form 1 tu. Okay, sekarang. Ini, so kita boleh tulis lah. Okay, X over 5. Oh, of course kat sini 5. Dia dah siap dah 5. Y over 7. Ini mestilah 7. Dah. State the Y intercept of the PQ. PQ. Nyatakan pindasan Y bagi PQ. 7. Oh cikgu, saya letak 0,7. Kalau 0,7 dia adalah N kosong. The answer is here. Okay. Jangan silap Alright, B pula. Find the coordinate. Ini bagus sangat soalan ni. Find the coordinate of B if BP equals to 2PA. Dia nak awak cari koordinat B. Ujung ni. Sebenarnya ini adalah internally point. Sini adalah A, P, kat atas tu B. Dia bagi pun A. A dia bagi ni. 3 negative 4. P ni memang dia bagi tadi. 5, 0.
Ni yang tak tahu. Memanglah tak tahu. Sebab tu kena cari. Alright. Tapi dia tak bagi dalam ratio macam soalan tadi. Okay. Soalan tadi dia bagi 3:1. Ini salah satu bentuk penulisan ratio. Apa yang awak kena buat? Mesti ada kemahiran ini. BP equals to 2PA. Pada ketika ini awak tukar dalam ratio. BP over PA equals to 2/1. Cikgu wajib ke tulis macam ni? Wajib. Kalau tidak awak memang tak boleh buat dengan baik. Okay. So when you convert in ratio, ini pun ratio juga. Ini pun ratio juga penulisan dia. BP is to PA, dia adalah 2:1. Ataupun awak compare, oh BP ni 2 bahagian. PA ini 1 bahagian. B ke P 2 bahagian. Okay. BP 2 bahagian. 2 part. Okay. Lepas tu PA berapa? PA 1. Itu dia. Okay. Bila cikgu buat soalan, kita memilih soalan pun bagi nampak flow dia. Ini soalan kalau ratio macam tu, 3:1. Ini bukan ratio, jadi awak ada kemahiran. Sebab dia, that one koordinat geometri dengan vektor satu family. Okay, lepas habis koordinat geometri, kita ada vektor. Okay, actually kan awak ni rasanya ada 3 topik je lagi. Ni. Ya. Nak balik lah? Oh. Alia ada? Nanti maghrib tak ada siapa naik atas ke? Sebab nanti ada kelas malam ni. Nanti teman Okay. Ini buat kelas dekat office anak cikgu. Nanti dia orang semua kat bilik bawah. Okay. So macam ni je lah. Okay. Cumanya. Ini. Kalau siapa tak cakap mula-mula buat macam ni. 1, 2. Mana A kat sini A? A, 3, -4. Mana B? B kat sini. Yang hujung-hujung tu kat bawah. Mana P? Konon-kononnya P bersilang kat situ lah. P ini adalah 5, 0. Jadi bila nak ambil partner, dia mesti partner betul-betul. 1 dengan B. Lepas tu 2 dengan A. Betul, tak lah. Kena tunjuk proses. Apa dia? 2 times 3 plus 1 times X. Cikgu, 1 times X pun orang tahu X. Jangan tulis. Okay, 2 times -4 plus. Sebab tu awak kena ada, cikgu awak pun pesan benda yang sama. Okay, sebab dia kalau awak tak tulis tu dia hilang markah. Okay, cikgu saya buat 3 cikgu. Instead of 1 plus 2 saya buat 3. Memang kira kosong. Okay, yang ini equals to apa? P. 5, 0. Oh cikgu saya nak letak 5, 0 kat sini. Boleh. Mana-mana boleh. Tak ada masalah. Tu benda kecil je. Okey. Saya katalah cikgu saya letak kat kanan. Boleh. Lepas tu, merge dia mesti betul. Yang ini kan anak-anak, bila awak tulis macam ni, kat sini salah satu betul pun dia dah dapat dah K1. Salah satu. The value of X betul. Bukan the value. Yang ini awak tengok partner dia tu, dia dah dapat dah K1. Tengoklah kat mana cikgu awak nak bagi markah. Okey, yang ini pula. 6 plus X over 3. Ini partner mesti betul. Awak menceritakan pasal apa? Pasal X. Ini apa pula? -8 plus Y over 3 equals to 0. Bla 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 bla. Selesai lah dapat X. X ni dapat apa? 15 minus dengan 6 dapat 9. Okey, ini Y equals to 8. Tapi dia bukan nak X, Y, X. Ni dia nak apa? Koordinat. Ada pelajar kan dia dah buat dah. Ya Allah, penat buat ini tau. Dia terlupa nak tulis. Dia pun buat lah indikator. Itulah jawapan dia. Memang tak dapat lah markah sayang. Oi. Kena tulis B. Apa? 9A. Tulis bagi jelas. Hello. Can you follow me anak-anak?
Boleh cikgu. Okay. Okay. Now kita tengok pula soalan ni. Oh, soalan ni dahsyat ni. Uish, dah. Banyaknya jari tu. Dah cukup. Okay, now kita tengok soalan number 5. Masa soalan ni keluar, SPM jadi argument. Diorang kata mana ada apa lebah tu jalan straight line. Dia beritahu kan. Dia kata the position of two bees P and Q. Kita baca bahasa Melayu Koordinat bagi lebah P dan lebah Q masing-masing. Bila dah ada dalam statement dekat titik dia tak letak. Awak kena fill all the value of all the statement given in the diagram. Apa ni pula? 8, -12. Okay. Kedua-dua lebah itu terbang ke arah satu sama lain. Oh, dua-dua ni dia terbang. Okay. Lepas tu apa? Satu sama lain pada satu garis lurus. Ini yang bila berargument tak logik tu. Mana dah lebah boleh bergerak dengan garis lurus. Dia mestilah ada macam tu kan. Pandai lebah ni. Belajar. Lebah ni tahu the gradient form. Y equals to mx plus c. Tahu straight line. Okay, dia kata apa? Pada satu garis lurus dengan halaju berbeza. Halaju P adalah 3 kali ganda halaju lebah Q. Halaju P adalah 3 kali ganda. Oh. Mestilah dia sampai lebih dekat dengan Q. Ni 3 kali ganda halaju lebah Q. Tentu. Soalan ni adalah soalan kebat. High order thinking skill. Kenapa? Sebab dia ada bercerita. Pada satu hari lebah ni berterbang sebab tu lebah dia bercerita. Dia bagi stimulus. Stimulus nama dia. Maksudnya ada worded problem dan ada diagram. Lepas tu yang kedua, daily life situation. Maksudnya soalan ni berkaitan dengan kehidupan kita tu yang bila belajar buat argument tu. Tak pernah ada lah B ni dia terbang straight line. Okey, lepas tu apa? Beberapa layer solution. Beberapa layer pemikiran. Kalau tak solution pun pemikiran. Maksudnya kena tahulah, ni 3, sini 1. Sebab dia kata apa? Laju lebah P adalah 3 kali ganda lebah Q. Lepas tu dia kata apa? Carilah jarak lebah P dari titik asalnya apabila ia bertemu dengan lebah Q. Okey, katalah dia bertemu dekat titik A contoh. Okey. Kedua-dua lebah itu bla 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 bla. Halaju P adalah 3. Cari jarak lebah P dari titik asalnya apabila bertemu dengan lebah Q. Mestilah dia tak 3 kali ganda. Dia menghampiri lebah Q. Ini 3, ini 1. So dia berjumpa dekat A. Tapi dia bukan tanya titik A. Dia tanya cari jarak lebah P dari titik asalnya. Cari jarak lebah P dari titik asalnya. Sekarang lebah P duduk sini lah. Dia nak awak cari apa? Distance. Distance apa? Distance PA. Okay. Ni titik awal ni ke titik A. Okay. Lebah P duduk kat sini. Daripada titik asalnya. Ini titik asal. Ini titik apa? Titik masa dia bertemu. Dia mesti berjumpa kat tengah-tengah tu. Bukan kat tengah lah, but internally point. Okay, before you find the distance, of course you have to find the P first. Mesti cari P dulu. P inilah XY. Ini soalan ni adalah line segment. Line segment. Macam mana? Ini titik, ini P, ini Q, contohlah sinilah A. Cikgu letaklah titik tempat dia bertemu tu, tak kisahlah titik apa. Ni 3, sini 1. Okey, apa titik ni? -4, -4. Apa titik ni? Q is a 8, -12. So carilah. Ini lagi senang sebab A duduk dalam. Kalau A duduk dalam ni senang.
Lepas tu ambil lah. 1 times negative 4 plus 3 times 8 over 3 plus 1. Ini pula 3, 1 dulu, sorry. Kalau terbalik tak apa tau. Dia terbalik tak apa. Katalah cikgu kata tadi, cikgu terlupa, cikgu pergi buat 3 times negative 12 plus dengan 1 times 4 accepted. Boleh. Okay. Sebab dia tambah kan. Mana depan, mana belakang tak apa. Sebab dua kedua-dua tu adalah nilai Y. Betul buat selesai kan lah. Dapat. Cikgu kalau tulis negative 4, boleh. Cikgu kalau tulis negative 4, 1, boleh tak? Boleh. Sebab A darab B sama dengan B darab A. Sama. Okay, boleh. Alright, lepas tu awak pun selesaikan negative 4. Tak apa, awak kan yang rasa, cikgu kena tulis sebab ada pelajar dia takut dia hilang markah. Tanya je. Okay. Alright, ini awak selesaikan dapat apa ni? 20 divided by 4 is a 5. Ini negative 32 divided by 4 is a negative 8. Oh, dia jumpa kat situ. Logik lah kan. Dia jumpa kat bawah sikit. Betul lah jumpa 5 negative 8. Tapi ini cikgu kata soalan apa? Soalan hot. Ataupun K-BAT. Dia ada, cikgu bagi sikit pengetahuan awak lah. Dia ada stimulus. Apa stimulus? Bercerita. Penceritaan, ada diagram. Ni apa pula? Daily life situation. Okay. Ini yang budak buat argument. Cikgu, mana the bees tu dia berjalan garis lurus. Lepas tu ada apa? A few layer solution. Banyak cerita dia. Dia tak dapat direct. Tak dapat direct. Dapat ini pula. Lepas tu apa? Nak cari jarak. Jarak daripada titik asal. Maksudnya titik P lah. Konon lah P ni A lah titik tempat dia jumpa. P tu adalah negative 4. Dia nak apa? Distance. Apa formula distance? Square root. Square root. Square root apa? 5 minus 5 square plus negative 8 minus 4 square. Kita tengok. Kalau ada dekat formula kat atas ni tak ada. Tapi dia ada formula ini. Sikit lah. Tapi ini dia tak tunjuk. Ini pun distance tu vektor. Kalau siapa belajar tu, itu adalah vektor. Okey. Siapa yang terlupa, cikgu ingatkan balik. You can find the distance. X1, Y1. X2, Y2. Let's say this is A, this is a B. How to find the jarak AB? Jarak AB equals to square root. Okay, boleh buat X2, boleh buat X1. Tak ada masalah. Katalah X1 minus X2 square. Kalau X1 minus X2, of course lah Y1 minus Y2. You will get the same answer. Ini adalah formula distance. Okay. So, macam tadi mesti tunjuk. Cikgu saya nak buat teruslah 5 minus dapat 9. Jangan. Cikgu tak nak kita hilang markah benda yang technical. That one is technical sebenarnya. Tapi dia nak kita tunjuk. 5 minus 4 ni dapatlah 9 squared. Plus dengan negative 12 squared. Dapatlah. Berapa ni? 81 plus dengan 144. Dapat apa tu? Nanti awak carilah cari dapat jawapan. 81 144 52. Dapat 15 Aduh. Betul tak 15? 15 kan? Yes. Okay. Banyak kita discuss ni. Alright. This one again. Bentuk yang sama. Tadi masa linear law tu kita ambil masa tahu untuk jawab linear law. Kan? Sebab tu ambil masa. Patutnya koordinat geometri ni kena siap juga hari ni sebab next week sambung lagi koordinat geometri paper 2. Tapi tak apa. Alright, kita buat satu soalan lagi yang ni.
Dia kata apa? A straight line 2011, SPM 2011. A straight line X over 2 plus Y over 6. Cikgu tulis 15 je ke? Alright. Tak perlu nak tulis unit. No need to write unit. But if you want to write unit, you have to make sure your unit is correct. Kau tak nak tulis pun tak apa. Okay? Tak nak tulis unit pun tak apa. Kau nak tulis pun boleh tapi make sure betul. Oh, okay. So ni cikgu padam. Alright, kita tengok soalan ni. Oh, this one very good. Awak boleh kalau awak faham yang cikgu cerita tadi kan. Ini adalah, kalau awak faham yang tadi sepatutnya awak boleh jawab ni. Ini adalah intercept form. Awak boleh sketching pun. 2 is a x-intercept. 2 here. This one is a y-intercept 6. Okay. So inilah garis dia. Awak boleh garis pun. Kalau dia minta, kalau dia nak awak garis pun awak boleh garis. Okay. Itulah bentuk. Kalau dia bagi, ingat ni anak-anak, dia bila geometri ini, you can visualize dia. Jangan duk, saya nak fikir ni, saya nak main on. Tak boleh, tak boleh. Dia membantu awak hampir 70% when you can visualize dia kan. Okay, cuts the x-axis at P. Tak darab silang ke? Kenapa nak darab silang? Intercept form adalah, kenapa nak darab silang? Ini kita bukan nak jadi denominator tak? Bukan nak bagi denominator dia sama. Ini adalah bentuk intercept form. Wajib satu. Wajib. Ini je bentuk dia. Tak ada silang apa. Okay. Ini apa tadi cikgu explain. Lepas tu dia kata apa? Cut the x-axis at P. Oh. Dekat paksi X tu di titik P. Awak tulislah. Oh ni titik P. Okay. Dan paksi Y di Q. Q. Dia tanya apa? Find the gradient. Find the gradient. Okay. Cikgu ulang. Awak pernah jumpa gradient. Ini gradient yang pertama. Cukup popular. Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Cukup popular. Tapi yang kedua ini popular. Semua orang tahu sebab cikgu rasa dalam matematik diguna pakai. Negative Y intercept over dengan X intercept. You have how many formula gradient? You have 2 formula. Yang ini amat popular. Ini popular. Tapi ini pun kena tahu. Tak salah cikgu dalam matematik awak ada. Okay? So carilah. Kalau nak pakai yang kedua lagi senang. Jadi yang kedua negatif. Apa y-intercept 6? Apa x-intercept 2? Apa dia? Negative 3. Itu untuk jawab A. Tapi ada pelajar, dia tak guna yang formula itu. Dia buat macam mana tahu budak ni? Dia tengok titik. Oh, titik ni apa? 0, 6. Oh, titik ni apa? 2, 0. Lepas tu dia gunalah. Y2 minus Y1 divide by X2 minus X1. Dia buat yang tu. Boleh. Ada lagi pelajar ini, dia buat apa? Pelajar yang kedua ni, dia convert menjadi gradient form. Punyalah panjang. Tapi dia tahu. Cikgu saya nak tukar bentuk macam ni. Ini budak ni dia buat apa tahu? Oh dia darab lah 2 darab 6. Ni yang kawan awak kata cikgu darab ke? Darab 2 darab 6. Budak ni dapat apa? 6x plus 2y over 12. Ni equals to 0. Lepas tu dia pun darab silang dapat kosong. 6x plus 2y equals to 0. Ni sasaran dia ni. Lepas tu dia buatlah 2y equals to negative 6x. Dia pun divide lah by 2. Dapatlah y. Negative 3x. So dia pun katalah the gradient is negative 3. Boleh. Boleh. Tapi panjang. Boleh ke tak? Boleh. Memang dibenarkan. Pakailah kaedah apa pun asalkan sah. Asalkan sah.
Okay. Yang kedua, the equation of perpendicular bisector. Satu soalan dia kata perpendicular bisector. Kalau kata perpendicular saja, dia lalulah kat mana pun as long as 90 degrees. Contoh, dia lalu kat sini 90 degrees, dia lalu kat sini 90 degrees, dia lalu kat sini 90 degrees. Ini nama dia apa? Ini nama dia perpendicular sahaja. Ini nama dia perpendicular sahaja. Berserenjang sahaja. Tapi bila kata perpendicular bisector, dia mesti lalu di tengah-tengah. Dia mesti lalu di midpoint. Hello? Can you follow me? Yeah. Yes, okay. So dia mesti lalu kat titik tengah. So kalau awak sketching, visualizekan dia lalu kat sini. Oh, kat sini. So kerja awak banyak. Kerja banyak. Mula pertama sekali kena cari midpoint. Kena cari midpoint M. Cikgu letak M bukan gradient tau. M. Macam mana nak cari midpoint? 0 plus 2 divide by 2 midpoint. Okay, 6 plus 0 divide by 2. Oh, midpoint dah dapat dah. 1, 3. Inilah midpoint awak. Okay, M tu lah. Bukan gradient tau, M. Okay, lepas tu awak kena cari apa? Awak kena cari gradient. Awak kena cari gradient. Sebab ni, titik ni dah ada. Apa titik ni? Titik ni adalah 1, 3. Apa gradient ni? Apa gradient perpendicular? Tak tahu. Pada ketika inilah awak menggunakan jawapan bagi A. Awak dah tahu gradient tadi. The gradient of the straight line. Maksudnya the gradient of PQ. Cikgu letak PQ. PQ ni equivalent to M1 lah. Okay, apa dia gradient tadi? Gradient tadi adalah negative 3. Okay. So how to find the gradient perpendicular? Okay. Dia adalah M1 times M2 equals to negative 1. Soalan dia senang tapi dia kenyang. Banyak kerja dia. Awak pun masuklah M1 negative 3 times dengan M2 equals to negative 1. Kena tunjuk ke cikgu? Kena tunjuk. Tapi ini terus buat 1 over 3 tak apa. This one is okay. Tapi ini wajib. Yang ini tak apa. Tak buat ini pun tak apa. Terus buat 1 over 3. Boleh. Ya? Yeah? So, awak ada apa? Kalau terus tukar and then terus tak boleh. Kena tunjuk. Okay? Tak boleh buat ini kita nak tengok. Lepas tu terus buat je tak apa. Ini tak ada masalah. Ini boleh. Yang ini wajib tunjuk. Okay, wajib tunjuk. Yang ini tak apa. Yang ini kot cikgu nak ajar, kot kawan-kawan awak maybe tak tahu nak buat. So cikgu tunjuklah. Okay. Lepas tu awak selesailah. Awak dah dapat ada titik. Awak dah ada gradient. Gradient awak tadi apa? Okay, faham. Okay. Negative 1 over 3. Okay, awak dah ada titik. Titik awak tadi is a 1, 3. Okay. Ni kaedah yang ketiga. Pakailah. Awak ada dua formula. Terpulang. Ada pelajar nak pakai Y equals to MX plus C. Okay, tapi ada pelajar nak pakai ni. Yang kedua. Budak yang buat AdMaths kan, budak STEM ni, dia kebanyakan dia popular dengan bentuk yang kedua. Tapi kalau budak yang bukan yang maksudnya yang buat kalau dia buat matematik, maksudnya dia bukan pure science, tapi dia just ambil prinsip perakaunan dengan AdMaths lah.
Dia familiar dengan benda ni. Allah. Okay, familiar dengan ni. Tak kisah. Mana-mana pun jawapan betul. Alright. Cikgu nak guna yang kedua. Cikgu suka yang kedua. Okay, so kita buatlah y minus 3. Oh, dah cukup masa. Sorry. Terlebih masa sekejap. Cikgu tahu budak asrama kan nak makan lah, nak apa. Y minus 3 equals to negative 1 over 3 x minus 1. Kenapa cikgu suka pakai yang kedua ni? Sebab cikgu nak darab silang. Cikgu nak hilangkan pecahan tu, menyampah tengok. 3y minus 9. Habis. Yang ni jangan pakai lagi dah lah. Okey, ambil pula yang atas. Sebab tu kita pakai yang kedua. Ambil kat atas ni lah. Dapatlah. Negatif ini belongs to 1 jangan duk gaduh pula. Jangan bergaduh. 3 nak pakai negatif, 1 nak pakai negatif. Jangan gaduh. Okey, negatif x, negatif, dapat positif 1. Dapatlah negatif x ini, dapatlah plus 10. Panjang. Konsep banyak. Soalan dia satu soalan je. Tapi konsep dia banyak. Banyak sangat. Okey, itu sahaja. Kita ada lagi, banyak lagi soalan tapi insyaAllah minggu depan sempat dengan paper tu. Okey, itu sahaja. Boleh follow ke tak? Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Dah habis syllabus ke you all? Belum? Ada yang dah habis? Belum. Sekejap cikgu, jawapan dia apa tadi? Jawapan dia inilah. Yang mana? Ni jawapan dia. Belum. Topik apa kau belum? Bab 9 belum. Kita orang masih tengah linear law. Linear law. Linear law chapter ni lah. Chapter 6 lah. Ada yang sebab cikgu rasa kebanyakan ada sekolah yang dah habis. Bab 2. Awak habis yang tadi tulis bab 2 tu, habis bab 2 ataupun dah masuk form 5 syllabus ke? Sebab ada sekolah yang dah start dengan form 5 syllabus. Okay, so siapa yang ni kita patutnya awak dah habis vektor ni. Baru masuk. Maksudnya belum buat initial cert and log lah. Mana Alia tadi? Nur Alia tu? Dah tu. Yang bab 2 tu. Cikgu awak tak susun ikut chapter Dia pergi jam sana jam sini ada juga sekolah yang buat macam tu. Betul. Okey lah tu. Okay, so tak apa. Kalau ada 2 chapter, SOT dengan index number ni, okay, itu dah. Ni SOT index number ni kan memang kena score. Okay, kena score. Kena pandai. Saya masa awal semester cikgu terus masuk bab 10. Betul, ada sekolah yang buat bab 10 index number. Ada yang start dengan index number, ada SOT. Sebab ini semuanya penentu. Bukanlah penentu kita ada lambatan. Maksudnya boleh, dengan 2 topik ni awak dah boleh score. Ataupun awak boleh pass. Sebab sini 10 markah, sini 10 markah. Cikgu awak ada yang buat macam tu. Dia pergi pula soalan ni. Dia mengajar macam tu lah. Tak apa, mana-mana pun tak apa. Okey, itu sahaja. So, sekian. Assalamualaikum. Sama-sama. Betul dah. Terima kasih, cikgu. Buat lagi. Kena dapat A, jangan fail. InsyaAllah. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.